Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Ariful Baki. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang iguana. Okey, seperti yang anda boleh lihat, ini ialah seekor iguana. Bila orang tengok iguana ni, soalan pertama yang mungkin akan keluar atau ditanya ialah, binatang ni jinak ke? Dia boleh dipegang ke? Atau boleh ke iguana ni kita bela sama macam kita bela kucing? Tapi jarang orang tanya, kalau orang nak bela iguana, dia mampu ke untuk faham keperluan haiwan ini? Ramai peminat haiwan eksotik yang jatuh cinta dengan iguana sebab rupa dia besar, eksotik, nampak mahal, nampak gagah, perkasa. Biasanya bila kita cakap tentang haiwan peliharaan, kita akan bayangkan haiwan-haiwan yang comel, yang suka dibelai-belai, suka sentuhan. Tapi iguana, dia tak dicipta untuk hidup bermanja-manja dengan manusia. Dia tak dicipta untuk rapat dengan kehidupan manusia. Asalnya iguana ini ialah spesies haiwan liar yang akhirnya dia bertolak ansur untuk hidup bersama dengan kita manusia. Iguana ni ialah haiwan yang memaksa kita untuk belajar sesuatu, bukannya sekadar kita minat kepada dia semata-mata, tapi dia perlukan perkara-perkara rutin yang konsisten. Contohnya macam suhu yang panas, cahaya UVB yang tepat, diet pemakanan yang seimbang, ruang untuk dia explore tempat tinggal dia. Contohnya macam kalau iguana ni dia suka memanjat, jadi kita bagi dia tempat untuk memanjat. Dan pendek kata, semua itu merupakan rutin yang konsisten. Walaupun ada kesilapan yang sikit sahaja dari segi penjagaannya, dia bukannya akan beri kesannya esok, bukan tunjuk esok, bukannya hari ini, sehari dua ni, tapi mungkin makan masa, mungkin kesannya boleh dilihat dalam jangka masa yang panjang. Dan bila iguana ini stres, dia tak menangis. Kita tak akan nampak dia menangis, tapi kita boleh nampak perubahan sikap dia, yang mana mungkin dia akan menjadi lebih agresif, mungkin dia akan menjadi lebih pasif. Dan itu ialah ciri-ciri iguana yang mesti kita fahami. Kenapa akhirnya orang yang membela iguana dia akan berasa kecewa? Ada orang bela iguana dengan harapan nanti jinaklah binatang ni, nanti manjalah dia, nanti bolehlah kita belai-belai dia, dukung dia selalu, bawa dia berjalan-jalan, angkat dia macam ini. Tapi kebanyakan realitinya tak macam tu. Nanti bila kita dah mula rasa bosan jaga dia, mulalah kita akan rasa terbeban, sebab menjaga iguana ini tak semudah menjaga binatang peliharaan macam kucing. Dan masa itu yang menjadi mangsa ialah iguana itu sendiri. Mungkin pada masa itu ramailah yang akan memilih iguana untuk dijadikan haiwan pameran. Sebab yalah, kita faham iguana ni haiwan yang habitat asalnya haiwan liar. Tingkah laku semula jadi dia tak sama macam haiwan-haiwan yang boleh dibelai-belai. Jadi kebanyakan tuan iguana mungkin akan menjadikannya sebagai haiwan pameran, sebab nampaklah bentuk badan dia kan cantik, tak boleh dipegang, mungkin boleh dipandang. Jadi sebenarnya siapa yang sesuai untuk membela iguana? Jadi iguana sesuai untuk orang yang paling tinggi kesabarannya, sesuai untuk orang yang suka belajar, sesuai untuk orang yang tak mengharapkan kemanjaan daripada haiwan ini, dan sesuai untuk orang yang boleh hormat sifat haiwan. Dan ingat, membela iguana ini tak sesuai kepada orang yang cuma semata-mata untuk ikut trend. Dia tengok orang ramai bela binatang eksotik, dia pun nak cuba bela binatang eksotik. Ataupun orang yang cepat bosan, ataupun orang yang nak perhatian daripada haiwan dia. Ini bukannya soal mampu
tapi ini adalah soal bagaimana kita boleh memberikan perhatian kepada haiwan peliharaan kita. Kalau dari segi duit, mungkin tak ada masalah, tapi dari segi perhatian, macam mana? Secara keseluruhannya, saya belajar satu benda bila kita membela iguana. Kita tak boleh nak paksa haiwan ikut kehendak kita. Kita tak boleh nak paksa, kau mesti manja dengan aku, kau mesti baik dengan aku. Tugas kita sediakan keperluan terbaik untuk haiwan peliharaan kita, dan kita hormatlah batas yang ada sama dengan haiwan iguana itu. Dan percayalah, bila kita buat tu, kepercayaan haiwan terhadap tuannya akan datang pada masa yang tepat. Iguana ni bukan sekadar haiwan pameran, pada masa yang sama dia juga bukan haiwan peliharaan yang biasa. Dia ialah haiwan hidup yang perlukan kefahaman dan bukan sekadar kekaguman semata-mata. Kalau kita sudi belajar demi kebaikan haiwan peliharaan kita, dan kalau kita bela dengan ilmu yang cukup, iguana akan hidup dengan sejahtera. Itu sahaja video pada kali ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.